mengenang timbalan Presiden PKR setahun, timbalan Presiden PKR yang mungkin work from home sebab kita tak nampak dia. Selain daripada dia work from home, apa lagi yang YB nampak lah untuk mengenang setahun dia? Tu masalahnya tak nampak. So, dia kalau work from home pun tak apa lagi sebab work from home ni sepatutnya adalah kesan dia kan. Ini tak nampak kan. Jadi, yalah, sebab itu masa benda ni nak dibuat tahun lepas, saya dah sebut risiko-risiko ini kan. Jadi, kesian Kak Izzah lah. Dia menjadi bola percaturan yang ditendang-tendang dan sekarang ini dia dah terperangkap kan. Kerana selepas yang berlaku setahun ini, satu, masa dia buat keputusan itu dia dah menimbulkan kemarahan ramai anggota parti, tapi yang lebih berbahaya rakyat dekat luar.